kita banyak bincang tentang fake OKU. Abang rasa kat mana kelompongan bila mana orang agamawan cerita pasal OKU ni sebenarnya? Itulah jerangkap sama yang menjadi masalah kepada golongan agamawan. Secara jujurnya, bila komuniti agamawan datang kepada OKU, mereka akan selalu cakap tentang anda perlu bersabar, anda perlu redha, anda perlu terima. Tetapi sila buktikan bahawa ada OKU yang telah bunuh diri kerana tidak sabar, kerana tidak redha dengan Tuhan, kerana tidak redha dengan takdir misalnya. Tak ada. OKU menerima seluruh persoalan takdir itu dengan sepenuh hati, tanpa bantahan. Tetapi apa yang kami mahu katakan adalah kenapa golongan agamawan tidak menjadikan kami sebagai manusia yang perlu dihormati. Maksudnya dalam konteks karamah insaniah tadi. Maksudnya setiap insan itu harus dihormati. Kemuliaan insan tadi sebenarnya. Dengan ini, kalian akan melihat kepentingan meletakkan OKU untuk disantuni. Sebab tu akhirnya terbenalah fake OKU. Fake OKU ini bukan hanya cakap tentang peribadi, tentang beban taklif syarak kepada peribadi, tetapi dia akan lebih meluas lagi sebenarnya. Dia akan cakap tentang bagaimana kita nak bina masjid yang mesra OKU. Betul. Macam mana kita nak sediakan tempat ambil wuduk yang boleh digunakan oleh pengguna kursi roda misalnya. Macam mana kita nak memikirkan untuk membuat satu penanda kepada arah kiblat untuk orang buta misalnya. Benda-benda macam tu sebenarnya mudah saja, tidak memerlukan kos yang tinggi misalnya, ataupun penggunaan kapet yang kita bila kita lalu, kita jalan, kita tahu kedudukan soft di mana, arah kiblat di mana. Itu tak memerlukan kos yang tinggi pun sebenarnya, dan tidak melibatkan perubahan yang besar sebenarnya. Asalkan kita respect the others, kita menghormati karamah insaniah tadi sebenarnya. Dari situlah bermulanya fake OKU tadi.